Share nak santau siapa tu? Santau. Dalam. Share lukis. Apa lagi ya? Cuba bagi tahu share lukis apa. Weh, ada lagi dia dulu. Fahim Adam ni. Gila lah. Banyak gila akaun dia. Tolong bah. Tolong siapa-siapa yang tampak Fahim Adam tu kan, nak report tu. Macam tak selesa pula aku. Gila lah. Sampai mana lagi ni ya? Aku rasa dia ada 1000 akaun no. Ada 1000 akaun. Kenapa share? Dia buat apa? Bukan. Dia dekat live share kan, dia pergi komen Fahim Adam. Lepas tu kalau dekat komen-komen post, share punya posting dekat TikTok pun kan, dia Fahim Adam love share lah. Stress aku. Ihin. Amazing je. Lucky Spider-Man. Share ada lagi dia. Astaghfirullah. Woi. Sumpah lah. Berapa akaun dia ada ni? Tolong guys. Tolong aku. Gila ni. Apa perasaan terbesar share apabila jumpa baby kecil? Contohnya rasa geram ke nak cium baby ke? Aku rasa soalan ni dia suruh tanya tadi lah. Bagi share perasaan share biasa je. Bagi share perasaan share dia comel. Tu je. Kan share sudah cakap setiap orang ada masing-masing. Ada yang suka budak, ada yang dia tunjuk expression dia. Kalau share tak tahu, share diam. Perasaan share kalau ada adik beradik. Share memang ada adik beradik. Jangan tanya soalan yang tak mengena please. Itulah aku pun tak tahu mau jawab apa sudah. Apa perasaan share ada adik beradik? Share memang ada update. Cherry. Alhamdulillah Fahim Adam dah hilang. Ya, kalau ada lagi lepas ni dah tahulah. Weh, ada lagi gila. Weh. Fahim Adam share, ku tengok ni. Yang gambar dia pergi Terengganu ni. Astagfirullah. Tolong aku. Help me. Weh, tolong. Aku sudah block dia. Weh. Dia siapa? Risau. Mental kah dia? Tak tahu. Cheers sudah kick dia. Tidak apa. Ya, banyak akaun dia. Block je. Cheers sudah block. Aku rasa dia ni bukan 1000 akaun. Dia ada billion. Share apa yang Fahim Adam tu buat, dia betul lah. Siapa yang perasan aku dia ada di setiap share punya posting, punya komen. Kalau dekat live pun dia masuk. Duk komen Fahim Adam apa benda kau ni. Fahim Adam share lah, Fahim Adam love lah, apa benda ni. Selesai. Obsessed. Bila ada konten minggu depan share, start post konten balik. Okay guys, minggu depan. Okay, awak nampak masam.
Share ingat tak saya adik angkat Share bila masa? Dalam kalangan Pak adik-beradik Share, berapa lelaki, berapa perempuan? Wena soalan interview aku kan ni. Share ada satu orang abang, satu kakak, satu adik. Share ada semua. Dah lulus JPJ ke? Dah. Sudah lulus, sudah lulus. Apa lagi mau tanya? Tanya. Alhamdulillah, thank you. Itu atas doa ibu tu. Atas doa ibu, atas doa kawan-kawan. Kamu mau dengar cerita pasal JPJ ke? Benda paling perit Share rasa tahun ni kan adalah tempat memandu, tempat belajar memandu tu lah. Benda paling perit Share rasa tahun ni yang Share nak mau pergi lagi. Biarpun tempat tu memang Share anda akan lupa, sebab banyak kenangan pahit, kenangan yang tidak boleh dilupakan lah. Kenapa JPJ garang dengan Share ke? Share dapat JPJ yang strict. Dah lah, Share dapat sekali je. Macam mana Share boleh gagal first tu? Sebab Share dapat JPJ yang strict. Dia terlalu complicated. Namulah malas lah cakap sini. Bahayalah. Lesen kereta Kak, ya. Tapi Share sudah lulus lah sekarang, Alhamdulillah. Mungkin Share buat salah juga. Lepas tu kan, bila Share fikir balik kan, masa pergi repeat tu kan, Share banyak berdoa. Share cakap macam, ya Allah, kau ampunilah aku kalau aku ada mengumpat pasal JPJ ke. Sebab tu Share nak berkat kot. Masa JPJ Share gagal. Sebab Share suka macam apa? Macam apa orang cakap ni? Macam banyak songeh kot dengan JPJ. Macam kenapa dia ni? Kenapa dia gagal aku? Padahal aku buat betul. Kenapa? Share suka mengumpat kot. Lepas tu Share rasa macam tak berkat kan. Lepas Share repeat tu mengeluh. Share banyak mengeluh. Lepas Share repeat tu, Share baca doa banyak-banyak. Share baca doa Nabi Yunus. Banyak doa lah Share baca. Share baca doa supaya Share punya JPJ kali ni berkat. Share baca doa supaya Share dapat JPJ yang baik. Last dapat. Masa yang repeat tu, lepas tu Share lulus. Dipermudahkan lah macam tu. Syukur. Share buat apa? Share cakap sabar. Kan live bila Share kata saya junior Share, mana ada. Perasaan Share kalau partner dengan Ihin. Semoga rezeki makin berlimpah dan capai kereta impian. Amin. Susah lah weh. Tapi nak mau mengeluh juga. Kita tak boleh putus asa. Mau tahu kenapa Share cakap susah? Sebab Share baru umur 21 tahun. Mau dapat kereta tu susah weh. Bukan dari segi dari segi untuk dapatkan tu. Boleh je dapatkan, cuma proses dia maksud Share. Proses dia susah. Kalau duit tu bagi Share, Alhamdulillah lah, boleh lah. Tapi proses untuk dapatkan tu, sebab umur Share baru 20, sangat susah ya. Banyak lika-liku yang harus Share tempuhi. So Share tidak plan apa-apa lagi untuk kereta. Jangan tanya Share. Share pun dah mau FOMO. Orang lain ada kereta, Share pun mau ikut-ikut. Share tak mau. Kita trust the process je, ikut je.
apa Allah tentukan. Kita tak mau FOMO. Kalau ada, kalau tidak belum lah tu. Apa hobi share sekarang? Hobi share sekarang tak tahu. Hobi share sekarang share main squishy. Hobi share suka squishy. Squishy share ada? Ya, ada ni. Saya pun suka squishy. Share cover lagu Ihin, Aku Bersujud. Tak boleh lah. Maulah banyak cover, nanti orang cakap kami lupa daratan. Kenapa gelap ya? Memangkah? Okay lah guys, pukul 10 share end lah. Berapa tinggi share? Share tinggi 160. Nur Zahirah lagi pula satu orang ni. Bila next content? Minggu depan macam tu. Okay, share post content. Minggu ni tiada content lagi. Apa yang serabut sangat Nur Zahirah ni? Dah tahu ni spam Nur Zahirah ni. Sudah aku notice. Stop comment. Ni cheese sebenarnya. Sekarang berat share berapa? Dah lah Zahirah hari ni. Kena dia ni Nur Zahirah ni. Share how you survive adulthood life while you are only 20. Apa maksud dia? Share suka soalan-soalan macam ni. This is what I mean by soalan. Bukan tentang kerja je. Bukan pasal AI je. Cuba tanya soalan macam ni. Share how you survive adulthood life while you are only 20. Adulthood maksudnya macam mana? Cuba fahamkan share balik. Adulthood tu macam mana? Ketiak. Bodoh ni main ketiak ni. Share bagus kau bagi tahu. Kau ada adik. Cepatlah bagi tahu share apa pasal tadi. How you survive adulthood while you are only 20, dia cakap. Macam independent. Oh, dewasa punya persekitaran. Actually, dewasa punya persekitaran ni macam apa share lalui sekarang sangat susah ya. Share ambil berapa masa untuk share survive. Anjay, survive. Dia dah lah survive. Boleh achieve banyak perkara walaupun still muda. Bagi share banyak lika-liku juga. Sebab share memang totally budak rumah. Duduk di rumah je. Share curfew dulu masa tinggal dekat KK. Curfew keluar dengan kawan-kawan pun balik kena sebelum pukul 9. Atas dari pukul 9 macam dah boleh keluar rumah. Anjay, survive. Bukan. Weh, ada Fahim Adam weh. Ada datang sudah dia balik. Sekejap. Share mute dia. Share rasa dia baru buat account ni. Maksudnya macam mana share survive zaman dewasa when share. Dah tahulah. Bagi aku automatic lah. Dia macam automatic. Kau akan terbiasa. Sebab dulu share selalu duduk dengan family kan.
Dia bila masuk sini share seorang-seorang. Sebenarnya share bukan permulaan seorang-seorang pun. Dulu share kan share dapat dengan Sophie, lepas tu dengan Mira, and then sekarang baru share tinggal seorang-seorang. Share dah tahu macam mana. Dia akan automatically. So jangan tanya share. Kalau kamu hidup macam ni pun, kamu akan automatically pandai berdikari seorang-seorang. Tak perlu, betul lah, belajar sendirilah. Cuba tanya soalan macam tu lagi. Macam mana survive tadi kan? Apa perasaan Syed duduk jauh dari family? Kalau dulu Syed selalu homesick, sebab Syed biasa duduk dengan family kan, dari Syed kecil sampai Syed form 5. Lepas tu lepas SPM baru Syed pindah sini. So perasaan dia dulu-dulu Syed tak tahu sebab kalau dulu tinggal dengan family pun memang mami Syed akan ajar kami berdikari sendiri. That's why bila pindah sini memang Syed akan pandai jaga diri pun. Sebab memang dari dulu sudah kena ajar macam tu. Syed ada plan nak beli kucing. Sebenarnya ada, tapi bila Syed fikir balik kan, sebab Syed seorang yang pecinta kucing juga. And dekat rumah Syed, dekat KK di Sabah, Syed ada 20 ekor kucing. So Syed rasa macam bila dekat sini namalah Syed piara. Sebab Syed kan ni bukan tempat asal Syed, Semenanjung ni. So macam kucing tu kalau Syed mau bawa balik, contohlah macam Syed sudah release ke, susah untuk mau bawa dia balik. Baik Syed piara Syed punya kucing yang ada di KK tu je. Sometimes mau je piara kucing, cuma dah tahu lah takut tidak terjaga. Sebab Syed punya kerja kan sekarang macam bukan selalu di rumah juga. Takut kucing tu tidak terjaga. Kesian dia kalau Syed ada kucing. Susah lah mau jaga kucing ni, bukan senang. Sebab tu juga kot, sebab Syed tahu macam mana susahnya jaga kucing ni. Maintenance kucing tu pun mahal. Sebulan mau berapa? Nak tengok Syed lukis. Syed sudah siap lukis. Syed, kenapa? Kak orang KK kah kau? Weh, dia baru tahu. Astaga, bosan lah kau ni. Nak tengok. Syed ada pelihara kucing kat rumah? Ada. Bukan sini lah. Syed tak nak buat trend kucing tu ke? Trend apa? Birthday Syed kan bulan 10. Mau tahu tak apa yang Syed mau hadiah? Syed nak mau makeup pun, Syed mau squishy. Syed mau squishy eye bloom. Syed mau Punimaro yang branded. Yang rare. Syed main Roblox ke main? Mari kita main Roblox. Bosan kan? Syed pakai anak tudung apa? Tak elok. Syed ada banyak, sumpah banyak. Anak tudung ni Syed beli banyak-banyak sebab murah. Syed pakai anak tudung brand TikTok je ni. Dia ada sekali dengan ni. Selesa pula tu.
Share beli banyak colour. Share beli pink, putih, semua colour share ada. Share nanti kalau sudah release, dah mau stay di KL sejak ke? Share nanti kalau release. Tak tahu. I don't know. Macam tak nervous ke kalau kena suruh buat ayat-ayat gitu di AI ha? Ayat-ayat apa? Tu. Tengok gambar dia lukis tu. Sanggul lilit ke tu? Bukan? Share nak beli sudah sanggul yang mahal-mahal, RM30, RM39, RM49 tu. Ni Share tak tahu berapa ni, murah saja. Ya, tak payah beli mahal-mahal. Share sudah tukar teh sekarang. 50 sen? Why? Apa yang 50 sen? Adalah beg kuning. Cuba pusing belakang nak tengok sanggul. Weh, adakah orang mau tengok sanggul? Nak tengok tu.